Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Ainul binti Kamara Arifin dari Tinggi 2 PISMP Ogos 2023-2028 di Johor. Hari ini saya akan melaksanakan micro teaching saya bagi slide induksi, langkah kedua dan juga penutup. Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam, cikgu. Sihat tak hari ni? Sihat? Sihat. Cuba tengok kat depan ni. Ada apa? Durian. Ada bawang. Anggur. Ni Apple. Sekejap. Kita suruh Insyirah pula. Insyirah cuba. Cendawan tu, cikgu. Betul. Cendawan. Kita selalunya jumpa buah dan sayur-sayuran ni dekat mana? Dekat kedai. Betul. Jadi Kebun. Pasar. Wah. Ini jawapan yang cikgu cari. Pasar. Cuma Pasar. Semua betul. Cikgu nak jawapan Insyirah. Boleh? Dekat pasar. Sekarang kita dekat pasar. Kalau dekat pasar kita buat apa? Beli. Jual. Jalan-jalan balik. Kalau Insyirah buat apa? Beli. Beli. Kalau Umairah beli juga. Okey. Dekat depan sini. Kita nak tanya nama. Afika. Dekat depan sini Afika nak beli yang mana? Bawang. Okey. Kalau tu nak beli apa? Nak beli warna ungu tu, anggur. Anggur. Okey. Kalau Umairah? Bawang. Bawang juga. Boleh. Kalau Iji? Saya suka durian. Oh, Durian. Cikgu durian. Ada durian. Okey. Sekarang kita akan main satu permainan. Cikgu orang bagi, cikgu akan bagi orang dulu main. Mereka dulu main permainan. Boleh? Awak akan melaksanakan lembaran kerja. Bolehlah kan? Boleh. Kita ikut tuntutan, okey? Okey. Sekarang cikgu ada. Wow. Namanya. Tu cikgu. Sabar. Namanya cikgu. Cikgu bagi orang tu, okey? Cikgu ada kan? Dulu nak tengok ni. Cikgu jatuh. Oh, terima kasih. Okey, okey, buat latihan ni ya. Okey, tengok dalam sini. Tuan-tuan yang ni boleh kongsi. Okey, kongsi. Okey, kongsi baik. Okey, dan ada gedung. Okey, kat dalam ni ada huruf. Okey, cikgu nak awak warna kan? Cikgu nak awak apa? Warna. Okey, warna. Lepas cikgu nak awak suri. Cikgu nak awak apa? Suri. Okey. Awak buat dulu sama-sama. Cikgu ada warna. Warna kongsi ke? Warna. Okey, maaf ya. Cikgu lambat sedikit. Warna cikgu. Tak kisah warna apa. Ikut kreativiti awak boleh? Boleh. Cikgu ada. Siapa yang pukul? Jangan pukul. Jangan gaduh-gaduh. Nanti cikgu tolak. Tolak awak.
kat bawah ke? Saya kat bawah. Yang ni awak buat. Ni kat bawah buat saya. Apa pada kita tak? Tak. Yang ni awak buat berkumpulan. Kerja saya. Baik saya tahu tak? Tengok dia. Cepat dengan awak buat. Kita ni. Nanti cikgu cantik kot. seronok ke? Wow. Yang kecil saya okey. Tapi dah besar. Tapi dah besar. Jangan gaduh. Okey, Umairah, cikgu tengok awak. Okey, ni huruf apa? Okey, ni apa? Angko. Ni sebutan dia. Angko. Okey, cuba Suri. Betul, kalau A kecil. Okey, ni A apa? Ni A besar. Okey, ni A kecil. Okey, ni A apa tadi? A besar. Ni A kecil. Ni aku. Okey, betul. Satu bintang. Wow. Okey, tengok pula Afika. Tengok cepat. Cepat tak buat A. Nanti kemaskan gaya dia. Ni A besar. Ni A besar. Ni A kecil. Ni A ni apa? A besar. Ni A kecil. Okey, ni buat apa? Break. Bahasa Melayu kita panggil anggur. Ini buat apa? Kecil tempat ni. Kita boleh break anggur. Betul. Okey. Untuk apa sama cikgu bagi saya kita? Betul. Ni kemahiran ni tu ada macam cantik. Nanti cikgu bagi banyak lagi kita. Kita siap? Kamu tengah salin. Okey. Cikgu bantal. Tapi apa cikgu? Tapi tu kamu buatkan cikgu. Sorry cikgu, sebab saya tak boleh. Kamu memang balik. Nanti tak bawa cikgu. Cikgu macam tadi ke macam mana? Betulkan tadi. Betul. Tadi. Tak apa. Huruf lagi. Boleh je. Tadi hurufnya apa? Kami beli Bulan. Tapi yang tadi? bulan. Okey. Cuba buat D. Buat bulan. Ayo. Macam ni. Batang dia. Dan juga bulan. Betul. Bulan. D untuk apa? D untuk bulan. Okey, betul. Sekarang cikgu kena bagi awak apa ni? Bulan. Alamak, cikgu lupa nak pakai ban cikgu. Apa cikgu? Cikgu tu orang jual daging. Pakai juga. Lepas ni Umairah. Jual beli. Kami nama yang ada lagi ni. Anggur. Buat A pula. Okey. Tengok balik. Sekarang cikgu tengok untuk B pula ya. Betul ke dia? Betul. Wah, cantiknya warna. Okey, ni huruf B apa? B besar. Okey, ni. Okey, besar suara. Okey, bagus. Sikit-sikit macam ni. Okey, ni bawah.
Cikgu tak bagi. Cikgu tak bagi bintang. Okay, cuba awak suri. Oh tak, salah. Ini kan awak kena sampai tangkai dia balik. Okay, cuba mula balik. Okey, sama lagi. Wah, betul lah. Kalau B kecil. Salah. Apa? Tanda dia kan macam ni. Daripada atas ke bawah. Cuba awak mula balik. Wah, betul lah. Okay, sekejap. Mana tadi pen cikgu? Nak bintang. Wah, betul lah. Kalau kita. Tujuh. Wow, ada awan juga ni awan awan. Cikgu. Sabar ya. Oh, tak apalah. Cuma ni yang beg. Ni besar. Jalan ni. Okey. Ini apa? Bawang. Okey. Cuba awak suri. Okey. Betul lah. Cuba. Cuba buat ni pula. Kecil. Salah tu. Salah. Macam ni. Dia boleh beratas. Cuba awak pilih balik. Betul lah. Cikgu dah kamu saya. Jangan cikgu. Cuma yang ni dia bukan le. Dia bulat. Oh, bulat. Okey. Ni dia untuk apa ni? Awak nak beli apa ni? Anggur. Aku cikgu sebelum tu. Okey, dapat. Tapi ada buat pada. Wah, terima kasih cikgu. Terima kasih. Dapat anggur. Boleh. Cikgu, saya buat love juga. Jangan gaduh. Cikgu tolak token. Boleh. Awak nak beli apa? Anggur. Betul dia ada anggur? Anggur. Anggur. Buat lagi satu kali boleh? Boleh. Awak nak beli apa? Apa? Buat je. Okey. Akan ada minggu. Yang warna macam ni. C lah. C. Cendawan. Okey, tengok. Cendawan dia stop. Kita berhenti. B cendawan dia kita akan pergi ke C. Okey, ini apa? C. Okey, ini apa? Cendawan. Okey. Cuba awak suri. C. Ini siapa? Besar. Okey. Suri yang pula. Wah, asyik. Cuba macam ni. Cendawan. Okey, betul lah. Besar. Wow. Ini apa ni? Durian. Tinggi lah. Okey, mari cikgu aku
kali ni. C kamu kena macam ni. C ke kiri. C macam ni. C ke kiri macam ni. C ke kiri. Tapi bentuk berbeza bagi kamu. C macam ni. Salah. Sebab terbalik. Katanya C awak ke kiri macam ni. Okey, cuba betulkan. Baru cikgu bagi sejawat. Boleh? Okey, boleh. Betulkan ya. Nah, balik. Tak jadi nak jual. Dengan saya kerja rumah saya. Okey, rumah awak ada durian ke? Oh, tak apa. Inilah rumah aku. Okey. Ni rumah apa ni? D. Kalau ni D apa ni? D. Kalau tak, ni D besar. Betul D, tapi yang ni D besar. Kalau ni betul dah D. Tapi yang ni D kecil. Okey, D kecil. Ni buah apa ni? Ni durian. Pernah makan tak durian? No, saya tak bagi. Durian ni setiap tahu kalau makan. Durian pun buah bermusim. Nanti bila tiba musim dia, cuba minta lagi buah awak. Okey, saya tahu dia bagi. Okey. Ni, cuba baca. Durian. Okey, awak suri. Ni dia apa? Dia besar. Okey, awak suri dia. Okey, ni dia apa? Ni kecil. Okey, awak suri dia. Wah, betul lah. Nak cikgu buat setengah. Bintang. Cuba tengok D pula. D orang tengok. Ui, macam ni ni buah apa ni? Durian. Mana orang? Jangan okey, aku salah. Ni dia apa? Di besar. Sabar ya. Ni di kecil. Ni dia apa? Di besar. Ni D. Kan ni D kecil. Cakap balik. D kecil. Betul. Sorry. Ni dia apa ni? Di besar. Ni D kecil. Okey. Sorry dia. Salah. Kita boleh satu dulu. Buat bulat ni dulu. Baru tahu kali. Wah, betul lah. Kalau cikgu buat setengah ni. Dua tu tak boleh. Satu kerja, satu bintang saja. Jangan marah. Satu kerja, satu bintang saja. Betul tak? Tapi dah cikgu. Sebelum cikgu bagi cendawan dulu, cuba buat C di udara. Sudah C di udara. Cikgu okey, nak buat juga. Okey, kita buat sama-sama ya. C. Pergi ke kiri ya. Satu, dua, tiga. C. Tak, ke kiri. C. Cikgu dia buat benda lain. Bukan lah. Sikit je. C. Macam tu. Betul. Kita kan dah belajar ni. Dah. Awak sampai ni. Wah, betul dah. Awak dah beli berapa? Tiga. Barang ni 1, 2, 3. Saya kalau tiga, cikgu bagi awak 3 star. Star. Dapat star. Orang pun dapat. Satu je. Jangan gaduh. Kalau tak cikgu aku bagi star. Star Ikira. Jawab. Jangan.
Cikgu pergi dekat dia, dekat mereka. Okey? Okey. Ni kita study seorang. Awak nak datang kat mana? Tak boleh ke cikgu? Boleh lah. Boleh. Cikgu dekat aku. Yeay! Sekejap. 3 untuk Zoom, 3 untuk Zoom. Saya satu kat sini. Saya nak ada turun. Saya nak macam Zoom juga. Okey, kat mana? Kamu Dato'. Kamu Dato'. Kita kan kawan. Kita dekat gigi. Sama Cikgu, saya tak suka lah kawan sebelah ni. Cikgu dia orang ni pelik-pelik. Janganlah kita kena. Kita kena sini. Kita kena saling berkoordinasi. Kita kena saling berkoordinasi. Kita main sama-sama. Kamu dengan Dato'. Cikgu ni siapa? Kau orang yang jual. Nalik tak? Dekat mana ni? Saya pun nak tukar. Satu. Lagi mana? Pilih lah awak ni. Saya rasa saya tahu ni siapa. Cikgu dah kat bulu mata. Tapi kau nak kat gigi. Cikgu dia dah pilih kat gigi. Cikgu mana kat gigi. Cikgu kena gigi cikgu. Cikgu nak spek mata. Jangan. Ni stick lah. Okey. Saya terima. Kat mana ni? Cikgu macam ni. Kat kuku saya. Tak boleh buat piece. Buat piece dia boleh. Okey. Kat kuku. Okey. Yang satu. Ini dah satu. Ini dua. Dua lagi. Jangan. Pagi. Cikgu tak bagi makan. Cikgu Amis. Jangan. Jangan makan. Cikgu. Jangan makan. Cikgu sila makan. Jangan makan. Jangan nanti study Cikgu Amis. Study Cikgu Amis. Kena ikut arah cikgu. Cikgu tu nak tidur pula. Hari ni kebanyakan. Okey. Dengar arah cikgu. Cikgu, dia makan pesta cikgu. Cikgu ni kita nak apa? Ni cikgu ambil pesta balik juga. Kamu nak cikgu. Cikgu ambil pesta dia balik. Pesta dia tak ada. Siapa nak jadi macam Nana? Saya baik. Nanti awak dapat pesta balik kalau awak duduk kat meja cikgu. Okey. Boleh. Baik. Saya baik cikgu. Dia dah habis dah sebenarnya. Tapi sebelum balik tu, cikgu nak tanya beberapa soalan. Boleh? Boleh. Siapa jawab soalan ni boleh dapat star lagi. Mana? Mana boleh? Mana boleh berdiri? Satu bisik pun cikgu boleh. Okey. Soalan pertama. Huruf apa tadi yang awak boleh? A, C. Apa nama? Okey, kita dulu. A besar. Okey, Uci. C. E kecil. D. Tukar lagi tak? Kita pula. Maaf. Umega. Bawah. Kalau bawah huruf dia di bawah. Bawah. Macam mana? Boleh tolong kawan. Macam huruf dia? Macam dia? D. Keluar tangan. Betul. Main terbalik kan? Cikgu ni juga. Macam ni. Berapa huruf yang kita belajar? 5. Dia betul nak kita dia ni. Betul. Lepas tu soalan terakhir. Siapa nak reply dan bagi tahu apa yang dia belajar? Sikit pun boleh. Aku nak dia nak stiker tu. Saya first. Tak apa, semua dapat satu stiker.
Cendawan ni huruf dia apa? C. Okey, kalau alif huruf A.